kira macam mana? Berapa harga dia? Harga dia? Ini berapa harga? Yang kakak buat ni cakol. Jadi kira macam mana cakol ni? Harga dia? 180 sen, 5 RM4. Okey, 180 sen lah. Okey. Yang abang buat ni? Pok kacang. Kacang harga dia? Sama juga. Sama juga. Oh, 180 sen. Dari channel mana? Daripada channel YouTube Foodie MY5, Foodie Malaysia 5. Mana? Foodie Malaysia 5, Foodie MY5. Foodie. So, inti dia dalam Kacang merah. macam ni, kacang merah. Ini berapa harga lah? Sama juga, 80 sen juga. Wah. Betul. Boleh ya? Ini? Ini dengan ni? Ini 4, ini 2. Ni 2 Ni 2. Ini. Sedap. Channel apa? Channel? Oh, nama channel. Foodie MY5. Ini macam mana dia orang kira? Ayam RM9 ya? Ayam. Ini ayam. Ini ayam.
Biasa kat sini pukul berapa dia orang start lah? Pukul 4.30. 4.30 macam tu lah. Okay. Sampai? Sampai pukul 9.30 dah ni dah. Oh, 9.30 dah keluar. Dah kurang lah orang. Meriah tak tempat ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau cuti-cuti sekolah pun memang ramai. Oh, okey. Ramai yang jarang lah cuti. Cuti pun kalau ada kecemasan ke. Yang ni special campur. So ini special. Ya. Special dia berapa harga? Special 12. 12 eh? Dia campur di mana sini campur apa? Campur ayam daging. Ayam daging. Agak sayur semua boleh. Dah. Boleh katakan nama yang suka campur lah. Ikut pada orang. Ikut pada orang eh. Selalu orang kalau makan ayam, ayam je lah. Okey. Oh, ada bawang goreng lagi ya? Yang ni resepi arwah nenek. Oh, nenek okey. Oh, kalau ni berapa tahun dah ni? Ini 20 tahun. Berapa tahun? Terima kasih. So yang ni yang kepak ayam RM6. Daging pun sama juga ah? Sama je. Yang campur je RM3. Oh, yang ni pun ada campur juga. Ada juga. Ini ayam buat sendiri. Oh. Buat Oh, buat sendiri. Mak buat. Buat mak lah. Oh, yang ni YouTube. Minggu lepas pun ada. 2 minggu lepas pun ada juga. Oh. Sini ramai lah. Dia Dah masuk ah? ramai masuk. Oh. Gas dua. Dia tak bayar sangat pun, tapi Orang ramai datang. orang kata tumpuan orang. Oh, tumpuan. Sibom 5. Sibom 5. Lain kat sini dekat Puncak Jalil. Okey. Hari apa? Yang tu hari Jumaat. Jumaat. Hari Ahad kat Kelang. Ya, oh, Jalan Kelang jauh juga ah? Kelang jauh juga ah? Kelang yang tu paling jauh lah. Paling jauh. Yang tu kampung Nek Arwah nenek. Lepas tu hari Rabu sini, Khamis kat Sentosa. Kamis? Khamis kat Sentosa. Jalan Pucuk. Dalam. Roti bom ni dia sebenarnya apa? Roti biasa ke apa? Dalam tu ada apa? Inti ke? Dia macam roti biasa ke? Margarine. Oh, margarine.
Oh, ya ke? Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Tapi selalunya kalau sini tak sibuk sangat. Oh, tak sibuk sangat ah. Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi. Kalau saya hari Jumaat dekat Puncak Jalil. Puncak Jalil lah. Jumaat belah mana? Puncak Jalil sini sebelum apa lepas pada Giant tu kan? Ada kiri tu, simpang masuk kiri tu. Okey. Dalam tu. Jumaat tu Jumaat. Pukul berapa? Sama juga hari pasar malam je kan. Okey. Kalau dekat Bangi tu hari Selasa dengan Sabtu. Okey. Situ dekat dengan Hotel Tenera. Oh. Lepas tu kalau hari Khamis besok dekat Taman Jasmine. Taman Jasmine Khamis. Ramai kan tu besar? Ramai. Dia tak besar sangat tapi sambutan ramai ah. Lagipun situ dekat dengan sekolah. Oh, betul yang tu betul. Dia kalau dekat dengan sekolah dia punya lain sikit layan. Betul. Sekolah kadang-kadang mak ayah ada yang tunggu anak tu kan. Yang balik dari kampung. Ya. Tunggu anak hantaran sebelum anak balik tu dia orang mau beli dulu. Betul. Itu yang jadi sambutan yang lebih sikit. Kalau ada cuti ya, betul. sikit kot. Betul. Tak tahulah hari ni macam mana kan. Kita niaga biasalah. Tapi kalau macam semalam ramai. Semalam ramai semalam. Mana baru Bangi kan. Ramai semalam. Ini abang kira macam mana ayam gunting ni ya? Ayam gunting yang ada tulang dengan ayam isi RM10 lah. RM10 yang besar ah. Yang besar ayam gunting RM10 lah. Dah satu saiz je. Ada ayam gunting, sausage dengan ayam lidi. Oh, okey. Tapi kita dalam dengan ayam gunting yang isi saja. Oh, yang ada tulang pun ada? Yang ni ada tulang. Okey. Yang tengah goreng ni yang isi saja. Dua-dua sama harga? Dua-dua sama. Sama harga? Ada sama. Satu set RM4 ya. Dalam dia ada 4 lah. Ini kacang buat apa? Ini laksa. Oh, laksa. Oh, laksa utara. RM6 ya. Hai kau pergi mana? Nah, ni susah kan? Ada hasil ni. Saya mau satu biji telur.
Yang ni biasa di RM4 lah. Biasa RM4 lah. Special RM5 lah. Special RM5. Lagi yang double RM6. Double tu dia Dia campur sekali lah. Ada dua tu. okay. Ada minyak. Apa? YouTube ke apa? TikTok? YouTube bang. YouTube lah. Hoodie Malaysia 5. Apa? Hoodie Malaysia 5. Hoodie MY 5. Tapi kalau abang nak beli lagi, apa tahu Putrajaya hari Jumaat. Abang? Putrajaya Pasar Tani. Pasar Tani semua makanan semua ada. Jumaat? Selasa dan Jumaat. Malam atau? Macam ni juga pukul 3, pukul 4. Putrajaya. Ramai lagi orang. Dekat mana tu area? Dekat Pusat 3. Dekat MOM. Dekat MOM. Okey. Itu. Abang ada kat sana juga. Ada juga di sana. Okey, insya-Allah mungkin kita akan Semalam jumpa. ada semalam. Ramai ada juga semalam. Semalam ramai lagi semalam. Itu makanan banyak ramai makanan. Abang datang hari Jumaat nanti. Datang. Insya-Allah. Special Coklat dia harga dia? RM5 lah. RM5 ya. Basah lah dia limpah bawah. Yang basah dia tak basah. Tua je. Tak kelapa. Yang ni yang double lah kan? Itu special lagi bang. Champion ni. Hitam. Ada yang nak beli. Uncle Bob. Yang ni abang kira macam mana ya? Kalau ayam besar, gunting? Ya? Kalau yang gunting besar berapa bang? 10. RM10 yang abang tengok bang ni RM10 punya lah. Kecil ada atau saiz satu je? Memang ini. Memang ni je. Okay. Oh, besar juga dia. Saiz dia. Takoyaki abang ah. Takoyaki. Abang kira macam mana ni bang? Satu set RM5 ada 5 biji. Ada udang, ketam, ayam, sotong. Semua sama lah. Semua sama. Belum siap lagi lah. Dia biasanya start pukul berapa kat sini? Sini 5. Pukul 5 lah. Ikut orang juga lah. Ikut dia biasa starting 5 lah. Orang ramai sikit lah. Sekarang tengah prepare masak sikit-sikit. Okay. Macam tu lah. Abang dari mana? Kita orang dari YouTube channel Hoodie Malaysia 5. Hoodie MY 5. Okey lah. Boleh buat video ke? Ni memang tengah buat video. Oh. Tengah ambil yang abang tengah buat ni. Boleh. Dia ada banner semua tapi belum siap lah. Abang buka kat mana kat sini? Sinilah. Tu banner semua belum gantung lagi. Sebab you pun datang agak awal lah. Biasa itulah pada awal sikit sebab nak ambil cap orang cara sebab buat. takut ada benda yang daripada buat siap kan. Lepas tu dah tak. Sebab yang best ni tengok Preparation. cara Itu yang paling interesting. Sekejap kan?
Ha? Kira macam mana bang? Aku ada harga dia kat ni. Rangka RM7. Kalau besar RM7, kecil Dia orang ni tak lulus saya di dia orang tak pakai jamu dia. Dia orang. Dia mana dia? Aku nampak. Kami boleh. Boleh bang, saya buka sikit lah. It's okay, it's okay. Berapa okey je? Sorry ya, tak ada. It's okay. Kawan cuti lah seorang. It's okay bang. Ini nampak cantik dah lah. Ya. Biasa dia kena 2 orang. Ada tomok dia suruh kata ni tak boleh buat. Berapa minit lagi? Tak. 10 lah 10. Ini kambing bakar. Kami bakar. Dia kira macam mana? 200 gram RM16. 200 gram 6. Kalau 300 tu ada. Abang kat sini je? Sini ada Puncak Jalil hari Jumaat. Oh, Puncak Jalil, okey. 2 hari lah kalau kat sini. Kebanyakan orang kat sini memang ada kat hari Jumaat. Ada hari Jumaat. Ni sate ya, bang. Sate ayam berapa bang? Sate RM3 ah. Daging ayam sama. Oh, daging ayam sama. Okey. Yang ni biasa dia kira berapa? Harga RM4 je bang. RM4 ya. Yang ni harga sama juga? Ni RM2 bang. Ini RM2? Ni nipis bang, yang crunchy. Ini nipis tu. Okey. Yang biasa baru RM4, yang ni RM2. Ini nampak.
Bawah ni? RM1.50. RM1.50. Irama lagu anak lima yang mereka mainkan masih kekal segar dalam ingatan. Sate ayam berapa bang? Ayam RM1.2 sen, daging RM1.3 sen. Dia betul bang. Bang nak apa bang? Baju putih. Jangan mandi je. 6, 7, 8. Ya. Nak bagi dia dulu. Buat datang dulu. Yang mana bang? 3 ni. 1 ni lagi. 2. Lagi. 20 je lah bang. Lama tunggu bang. Sikit tak payah bang. Ini dikira macam mana bang? Ikut saiz. Ikut saiz. Dia start daripada? 6, 5, 6, 7. Tengok lah. Kalau kita keluarkan lesi macam dia RM5. RM5 kesian lah. RM5 lah. Okey. Dalam ni ada apa? Oh, pon. Jagung. Yang ni nasi kukus. kukus. Okey, harga dia? Harga dia tengok lauk. Di tengah lauk lah. Kalau Okey. dengan ayam RM9. Okey. Sini RM9. Sambal pedas tu kurang? Kurang kan? Ini sebungkus berapa bang? Fish and chip 11, chicken chop 12, lamb 18, chicken grill 12. Okey. Terima kasih. Satu. Satu ya. Dua belas.